Ya, hari ini kita singgah dekat projek Mangga Harum Manis Darul Aman. Pengusaha dia YB Cik Nasliah. Okey, dah sampai dah ni. Dah janji banyak hari yang nak mai. Itu dia suasananya. Aman. Aman semua, aman. Itu dia. Mana tuan dia ni? Oh, mana tuan dia? Tuan dia tak nampak. Mana tak nampak? Oh, ni dia dangau tempat operasi. cukup kelengkapan semua. Ni dia Harum Manis Cik Nasliah. Okey, dengan hijau dah dekat ni pun ada kampung nanti kontak. Ni buah tengah jadi ya. Okey. Boy, salam teh chào satu nyai. Ren munjong nai. Ni mapa YB Cik Nasliah deh. Chào xuân Harum Manis ไม่ต้องไปเปิดเลยแล้วนี่มาบ้านเราตรงนี้หรอกนี่ราเจนจริงมาราเจนaduhมึงว่านั้นกูกลัวว่าอีมึงเอางี้กูผ่อนสุรุ่ยนี่กูผ่อนไม่รู้เลยมึงอยู่ตรงไหนมึงไม่บอกนะนี่กูไม่ผ่าอะไรให้มึงเดี๋ยวละYBเดี๋ยวนี่ผ่าโบบอันนึงโบบนี่อันนี้โรตีอาหรับนะสิบังเซ่เด้อBang C. Halal lah. Asam. Pengkelasan. Oh. Pengkelasan apa ya? Tak kelas ni. Berapa tahun lah ni? 8 tahun. Pencen kita pencen lebih kurangnya. Saya 2018. No? Oh, saya bagi cerita sikit siapa yang tanah Harum Manis ni. Sini Kedah ni dia bukan tempat dia. Kedah bukan tempat. Saya ni tahu kebun ni lepas daripada 2018 awal tu. Tebang pokok getah. Biar kita nak buat semula. Tu lah. Saya mohon dah. Sebab tu sebab betul tak dapat cakap kebun elok lah. Dia lambat proses tu. Lepas tu saya satu petang tu saya tengok TV Agrotech. Lepas tu cikgu kawan kita Nazir, nama cikgu Nasir, dia tulis Nazir tu, dia pernah main sekolah saya. Observe TSM kan, observe pembai'ah tu. Dia boleh. Dia pada Nazir boleh main observe saya nak buat bai'ah tahun 2014. 2014 sekali kami usaha kami dapat bai'ah tu. Lepas tu kita pula lonjak lagi SPM. Lonjak 800 tempat. Dia tu yang kami tidak ditawarkan bai'ah. Kami janji panggil jatuh kosong saya baru pergi 2013 sekumpai habis sekolah tu 2014 tu lonjak kan sojan tu. Itu kan banyak. Pasal apa yang pencen awal mana tu? Tu 2014 baru. Dah lah 2019 pencen. Itu kan saya 2014 lonjak lagi SPM. Saya 2015. Lepas tu dalam tahun 2018 saya tengok TV. Dia baiklah dengan Nasir ni. Nasir nak baik dengan dia. Lepas tu dia tengok TV dia tengok. Dia duduk cakap tentang Harum Manis. Nasir dia kata boleh buat 2 musim. 2 musim. Dia buat proses lain macam mana. Tahu lah. Lepas tu saya punya dia kata tak pasal rumah kat saya juga dia. Pilah pelih pun. Tengok semua ni tempat dah kosong. Lepas tu saya dah tengok susah mata Harum Manis ni. Memang susah Harum Manis tapi dia tak apa cikgu. Saya bagi cikgu pegawai Madi yang hebat ni, cikgu kosak dia. Dia tak musnah. Dia cari juga Madi tu. Bagi luar saya juga. Dia pun Madi tu main tengok macam dia kata tempat elok cerah matahari. Memang ngadap jenis tengok dia tengok tu tanah semua tanah leterai. Ada betul dah sikit tu. Sesuai lah. Tanah dia sesuai jugalah. Dia bukan tanah lembek tu. Tadi sehari berapa kilo ni? Dia ada masa dia. Dah lah. 2 hari 3 hari 200 kilo. Tu dia. Ni berapa tan dah keluar? Dua tan ada. Sampai. Memang. Kawan saya dekat Pelantok Zul ingat nak pergi jauh sangat. Cik Zul belia tu kan.
kebetulan yang buat harum manis semua kawan. Zul pula kawan, mai lah seorang. Saya malah nak pergi. Ha? Kenal Langkawi tu. Dulu dia pegawai Belia Langkawi.